Hari ini saya nak berkongsi cara saya buat apam susu. Ini kita ada obelit, baking powder, telur, minyak masak, susu pekat manis, esen vanila dan tepung gandum. Okey, mula-mula sekali kita suka tepung gandum kita ataupun 1 cawan. Okey, ni baking powder sebanyak setengah sudu kecil ya. Ni dua bahan ni kita ayakkan terlebih dahulu, tepung gandum dan baking powder. Ni. Okey. Ni dia dah kita ayak. Okey, ni gula ni sebanyak setengah cawan ya. Sebab kita dah guna susu, susu pekat tu dia dah cukup manis. Ni pun setengah cawan ni, kalau nak kurangkan lagi boleh juga. Ini telur 2 biji. Okay, susu pekat manis ni sebanyak 2 sudu besar. Minyak masak 2 sudu besar. Ini setengah sudu besar ya, sudu ni. Ni obelit ni. Okay, kita masukkan esen vanila. Pun sama, setengah sudu besar. Yang ni kita kisar sehingga gula kita hancur dan adunan ni kembang. Okey, macam inilah adunan telur kita. Sekarang kita masukkan tepung kita ni ke dalam mangkuk yang lebih besar. Okay, ni adunan telur ni kita masukkan ke dalam tepung kita dan kita kacau perlahan-lahan. Sambil-sambil kita adunan kita ni, periuk kukusan kita tu, ya, kita panaskan sampai dia menggelegak. Macam ni adunan kita. Sekarang kita bagi kepada 3. Yang ini kita nak bubuh pewarna. Ini kita bubuh pewarna hijau, warna merah, ni kuning. Okey, dah cukup warna ya, hijau, kuning, merah. Sekarang acuan kita ni kita kena sapu minyak ya. Sapukan minyak supaya adunan kita tak melekat. Macam tu. Nak bagi lawa kuih kita, ni kita ada biji bijan hitam. Kita taburkan sikit. Biji bijan ni kita sangai dululah. Ya, jangan terus letak, nanti mentah. Dia pun kena masak juga. Sangai sekejap. Baru kita letakkan adunan kita. Okey, dah siap. Sekarang kita kukus adunan kita ni selama 15 minit. Setelah 15 minit kita kukus, jom kita tengok kuih kita. Okey, dah sejuk, kita keluarkan daripada acuan. Ni dia. Tu dia. Okey, dah pun siap ya. Apam ni kita makan macam ni sahaja ataupun nak makan dengan kelapa pun boleh. Kita tengok ya. Tu dia. Okey, selamat mencoba.